Inilah sebabnya yang rakyat tak mahu ada kuil depan hospital ni. Akhirnya menyusahkan rakyat. Tengok bila mereka ada masalah, bergaduh di depan sana. Yang jadi mangsanya kami dekat dalam hospital ni, yang duduk dekat ward dan sebagainya, yang mana nak pergi mendapatkan rawatan. Kecoh disebabkan diorang ni. Sepatutnya kerajaan ambil tindakan awal lagi dah. Mana boleh ada kuil pula dah dekat hospital. Ada yang berbagai-bagai agama kat situ. Kalau boleh semua nak letak pusat ibadat masing-masing lah. Masjid letak situ, tokoh letak situ, kuil letak situ. Sebab nak mati besok senang. Masing-masing ada tokoh, kuil masing-masing, masjid masing-masing. Agak-agak lah. Berbagai-bagai bangsa dekat situ kamu tengok ni. Akhirnya bila nak keluar pun jadi masalah. Sepatutnya kerajaan, pihak polis ambil tindakan benda ni. Inilah yang berlaku. Yang beria sangat dipertahankan sangat oleh julutong yang biadab tu kan. Apa dah berlaku? Inilah dia kan. Kamu tengok mereka ni tak sedar diri, seolah-olah macam hilang mental. Semoga dia ambil tindakan.